Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah syukur kepada ilahi sebab hari ni kita dipertemukan dalam live podcast Cahaya Adin episod yang ke-6 tuan-tuan dan puan-puan. Kita sampai ke episod yang ke-6. Sedar tak sedar dah 6 episod tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk kita punya tetamu pada hari ini, dia pernah join podcast kita pada episod yang pertama. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, untuk siapa yang belum tahu siapa penceramah kita pada hari ni, jadi saya sebenarnya nak akan memperkenalkan, tapi sebelum saya nak perkenalkan, tuan-tuan dan puan-puan mesti nak tahu tajuk dia tajuk apa kan. Jadi untuk hari ni kita punya tajuk khas kepada korban. Tajuk kita khas kepada ibadah korban. Jadi tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan kita punya penceramah pada hari ini, iaitu Ustaz Muhammad Fadil bin Hasbitan. Jadi alhamdulillah, terima kasih Ustaz kerana berada dalam live podcast kita pada hari ini. Jadi Ustaz, sebelum kita memulakan tajuk kita punya podcast pada hari ini, boleh tak Ustaz perkenalkan diri Ustaz terlebih dahulu? Sekali lagi untuk siapa yang baru kenal kan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nak kata pengacara majlis bukan? Moderator. Moderator. Moderator kita pada hari ini Ustaz Helmi. Belakang tu tak payah sebut lah. Baik, Ustaz Helmi, alhamdulillah. Saya Ustaz Muhammad Fadil bin Muhammad Hasbitan, bekerja di Sekolah Kebangsaan Batu Tiga sebagai guru pendidikan Islam dan juga merupakan seorang mutawif Cahaya Adin untuk ibadah umrah. Masya-Allah. Berasal dari Kelantan, beristeri 1, beranak 4. Itu saja. Allah alam. Terima kasih Ustaz. Yang beristeri 1 tu janganlah Ustaz. Jangan dia fikir nak tambah lagi. Okey Ustaz. Sekarang ni Ustaz rasa tengah sibuk ke? Ke tak ada aktiviti banyak ke dekat sekolah? Okey ke? Sekarang ni sekolah musim ada yang tengah periksa, tapi kita sebut sekarang ni penilaian bilik darjah lah. Kita tak guna konsep periksa, peperiksaan. Penilaian bilik darjah untuk dari segi konsepnya sama je, untuk uji kefahaman murid-murid setakat mana dia belajar. Yang keduanya di peringkat luar daripada sekolah, kita sekarang ni sibuk untuk apa? Untuk korban lah. Seperti mana tajuk kita hari ni, walaupun orang kata tarikh untuk Zulhijjah tu lambat lagi, sebab pemilik kepada ibadah korban ni nanti Zulhijjah, cuma dah mula dah. Dah mula dari segi isi borang, hantar borang, tu kemudian di peringkat pengurusan pun dah mula untuk dapatkan apa ni, daripada kesihatan, daripada majlis agama, tu banyak kelulusan kalau kita buat apa ni secara berkelompok. Di masjid ataupun surau kena ada kelulusan. Jabat kesihatan kena cek kawasan dia macam mana, tu. Jadi Ustaz pun dalam salah seorang tu terlibatlah secara tidak langsung lah untuk apa ni ibadah korban di masjid. Okey, faham. Alhamdulillah. Jadi Ustaz pun tengah sibuk sekarang ni, tapi tak apa. Kita doakan supaya Ustaz dapat untuk menjalanilah dengan jaya, insya-Allah. Amin. Okey Ustaz. Tanpa lengahkan masa lagi. Jadi untuk topik kita pada hari ni, tajuk dia adalah korban kenapa perlu. Kenapa kita punya tajuk macam tu Ustaz? Kenapa tajuk dia macam tu? Jadi hari ni Ustaz Fadil dia akan mengupaskan lebih dalam kenapa tajuk dia sebegitu. Dan okey Ustaz, saya nak terus tanyalah kepada Ustaz untuk yang first ni, apa maksud ibadah korban ni Ustaz? Ibadah korban ni daripada segi umum dan juga daripada segi syaraknya lah. Terima kasih kepada saudara Helmi. Yang pertama sekali, korban kenapa perlu? Okay. Satu persoalan sebab kita nak menimbulkan perasaan nak.
Walaupun ibadah korban ni satu ibadah yang tua, kalau sebenarnya bukan bermula zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita ikut sejarah. Dia bermula bila? Zaman Nabi Nabi Ibrahim. Okey, zaman Nabi Ibrahim sebelum tu lagi. Korban ni kalau kita sebut korban, dia bermula zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam. Mana ada sembelih lembu? Pertikaian antara dua orang anak Nabi Adam. Yang pertama nama Qabil. Yang kedua nama Habil. Siapa abang, siapa adik? Qabil. Qabil abang, Habil adik. Okay. Bila pertikaian ni lah kita baca dalam sirah. Antaranya sebab apa? Sebab tak puas hati, berebut. Sebab dia kena kahwin silang. Okay. Qabil kembar dengan Iklimah. Manakala Habil pula kembar dengan Labuda. Bukan Labubu itu lain. Labuda. Okey, bila kenapa kahwin silang adik-beradik? Sebab tak ada orang lain. Itu je. Okay. Maka nak tahu siapa yang boleh kahwin dengan Iklimah, okay, kena buat korban antara lain. Qabil dia yang si abang ni dia petani berjaya lah istilahnya. Ada gandum dan sebagainya dia tanam. Manakala Habil penternak berjaya. Okay, bila diarahkan untuk korban, maka Qabil cari yang tak elok. Yang dah rosak dan sebagainya. Manakala Habil dia cari yang kibasnya yang gemuk, yang putih, yang baik, yang sempurna kita kata sifat. Maka korban siapa yang diterima? Korban daripada Habil. Walaupun dah buat penilaian macam tu, Qabil tetap tak puas hati. Ni secara detail ni boleh kita rujuk dalam Quran lah. Allah sebut dalam secara detail bagaimana keadaan. Bila tak puas hati, dia nak bunuh. Bahkan didetailkan bagaimana cara dia bunuh. Ambil iktibar daripada peristiwa pengorbanan. Okay? Pengorbanan, korban mesti yang terbaik. Dan kenapa kita memilih tajuk ibadah ataupun kita sebut korban, kenapa perlu? Nak supaya melahirkan dalam diri setiap orang yang mendengar, khususnya podcast kita pada hari ini, bila kita layak saja, tidak ada excuse lagi. Bila kita dah berkemampuan, layak untuk melaksanakan ibadah korban, jangan mengelak. Jangan mengelak. Nak buat itu, nak buat ini, tak cukup duit dan sebagainya. Okay? Bila dah kita sampai tahap kemampuan yang membolehkan kita buat, maka perlu. Sebab apa? Mungkin kita kata, alah, saya bukan tak nak buat korban, tapi kalau saya korban, saya tak makan daging. Kita tak makan, tapi ada yang perlu. Siapa? Orang yang berhak terima. Antaranya fakir miskin. Kita mungkin boleh makan daging hari-hari, tapi fakir setahun sekali. Betul. Itu pun bila? Musim ibadah korban. Sebab tu tajuk kita korban kenapa perlu. Nak supaya kita tahu ada orang yang memerlukan hasil daripada korban kita. Baik. Manakala ibadah korban tu sendiri, yang pertama sekali korban dari segi bahasa bermaksud mendekati atau menghampiri. Ataupun dalam bahasa kita sebut kawan karib. Karib, dekat. Okey. Menghampiri apa? Dari segi istilah syarak pula, korban bermaksud penyembelihan binatang ternakan tertentu. Sebab ada binatang-binatang tertentu. Nanti ada dalam syarat-syarat kita nanti. Pada bila? Kena tahu bila. Pada hari raya Aidil Adha, iaitu 10 Zulhijjah. Kemudian 3 hari Tashrik. 11, 12, 13. Zulhijjah. Okay? Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ibadah korban. Okay? Jadi dari segi kita sebut dari segi maksud, yang pertama dekat. Bahkan dalam bahasa Arab, korban ini disebut sebagai udhiyah. Okay? Udhiyah. Kalau dalam kitab-kitab disebut udhiyah. Untuk pengorbanan itu sendiri. Itu untuk maksud lah. Terima kasih Ustaz. Jadi itulah maksud ibadah korban. Kita biasa dengar kalau orang kata korban ni sembelihan gitu kan. Tapi sebenarnya maksud korban yang sebenar adalah mendekatkan diri. Okey, faham. Okey Ustaz, selain daripada kita dah tahu tentang maksud ibadah korban ataupun pengertian dia, jadi macam tadi Ustaz pun saya rasa dia dah masuk sedikit lah pasal kelebihan. Tapi apa selain daripada yang Ustaz
cakap tadi, apa kelebihan lain daripada ibadah korban ni? Selain memberikan sedekah kepada orang fakir miskin, walaupun kita sendiri tak akan daging macam Ustaz cakap tadi kan. Selain daripada tu ada tak Ustaz? Baik, terima kasih pada soalannya. Yang pertama kali kita nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawasanya tidak ada amal anak Adam yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar, yakni hari raya Aidul Adha ataupun hari-hari korban, melainkan ibadah korban, ataupun dalam terjemahan lain melainkan menumpahkan darah binatang korban. Ibadah yang paling Allah suka yang dilakukan oleh anak Adam pada hari nahar ialah menumpahkan darah binatang korban. Ini yang paling suka, yang Allah suka. Sebab tu dalam ibadah ni kita ada ibadah ni Allah Subhanahu Wa Taala suka. Ibadah ni Allah Subhanahu Wa Taala terima. Yang kita nak yang sangat-sangat Allah suka. Mungkin boleh je dalam kita kata dalam raya haji ataupun raya korban. Sebab apa? Kadang-kadang nak memahami konsep itu. Budaya kita terutamanya di Malaysia ni, minta maaf saya sebut, budaya kita di Malaysia ni, kita lebih melebihkan Idul Fitri daripada Idul Adha. Kadang-kadang Idul Fitri tu tukar sofa, tukar langsir, semua tu tak ada dalam sunnah tu. Tapi betul lah Ustaz. Idul Fitri kadang-kadang bajet untuk Idul Fitri biskut raya Ilmi. Duk rumah mak lagi kan. Berapa balang biskut raya? Kalau dulu dulu sampai tak tahu, mungkin tengok daripada berapa banyak tu boleh sampai juga 500-600. 500-600. Itu untuk biskut raya. Dah boleh satu bahagian tu. Korban. Itulah masalah. Tu dulu dengan harga dulu. Harga dulu. Sekarang kalau satu bekas tu dalam 30. Itulah ada yang sampai 50. Betul. Takkan nak letak sebekas je. Kadang-kadang sampai 10 bekas. 10 jenis. 10 darab 50. Dah 500. Takkan stok tu je? Tak. Belakangan lagi. Raya sebulan. Kadang-kadang untuk biskut raya saja sampai 1,000, 2,000. Berhabis untuk Aidil Fitri, tiba masa korban Aidil Adha. Saya tak mampu untuk masuk walaupun satu bahagian. Sebab apa? Salah meletakkan keutamaan. Faham? Sedangkan Idul Fitri, dia kemuncaknya pada semayang sunat Idul Fitri. Kat situ je. Betul dah. Lepas tu habis. Biar. Dia tidak ada satu amalan yang khusus. Sedangkan Idul Adha, Allah sebut jelas. Ayat kedua, surah Al-Kawthar. Ini semua orang hafal. Inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar. Ayat kedua. Sembahyanglah untuk Tuhanmu wanhar, dan sembelih korban. Sembelih binatang korban. Ada arahan khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala bila Idul Adha. Sebab tu setengah-setengah tempat kadang-kadang Idul Fitri meriah, Idul Adha tak ada apa. Jom datang rumah, kita buat sikit sembelih, kemudian nak makan-makan lah. Kita telefon kawan kita. Tiba-tiba dia jawab, oh sorry lah, duduk Port Dickson. Piknik. Idul Adha pergi piknik. Sepatutnya bersungguh untuk apa? Melaksanakan apa yang Allah suruh. Ini kita nak bagi tahu, meletakkan keutamaan. Bukan kata kalau macam tu, Ustaz tahun depan tak payah beli biskut-biskut raya, marah pula orang yang buat biskut raya kat saya. Tak. Belilah, tak ada masalah. Cuma spendkan sikit. Untuk apa? Sekurang-kurangnya satu bahagian korban. Kalau tak dapat korban kat Malaysia pun, korban kat Mekah lah dengan Cahaya Adin. Boleh. Ada kosong lagi kan? Ada banyak. Sebab itulah dari segi kelebihan, bila satu-satu ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita, pasti dan pasti banyak kelebihan. Antaranya yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim AS. Menghidupkan sunnah. Sebab korban yang kata-kata sembelih tu bermula daripada zaman Nabi Ibrahim. Ustaz tadi zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Adam tak sembelih. Korban, tapi tak sembelih. Dia korban macam mana? Sebab kalau kita meneliti sirah tadi, diletak di atas satu tempat,
Kemudian korban yang diterima disambar peti. Itu bermakna korban itu diterima. Apa yang diterima? Kibash. Ataupun kita sebut kambing biri-biri. Yang dikorbankan oleh Habil. Maksudnya di sini menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim tu sembelih. Sebab apa? Banyaklah pengajaran daripada kisah Nabi Ibrahim. Yang kedua, kelebihan kita melaksanakan ibadah korban ialah mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita, Allah tahu kita mampu. Sebab itu ibadah korban dilaksanakan oleh siapa? Siapa yang berkemampuan. Siapa yang tak mampu tak ada masalah. Tak jatuh hukum untuk dia untuk melaksanakan ibadah korban. Lepas ni kita nak masuk berkenaan dengan hukum sikit. Okey, siapa yang layak, siapa yang perlu, siapa yang tak perlu untuk melaksanakan ibadah korban. Yang ketiga, mengikis sifat tamak. Okey. Kelebihan ibadah korban ni antaranya mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati. Berbelanja harta yang dimiliki ke jalan Allah. Yang ni Ustaz nak hurai panjang sikit. Boleh? Sebab kenapa? Sebab kadang-kadang ada orang dia kata apa? Ustaz, saya tak mampu nak korban. Okay. Sebab apa tak mampu? Sebab dia kata tak cukup duit. Okay. Kita masuk bab hukum sikit. Hukum melaksanakan ibadah korban adalah sunat muakkad. Bahkan Ustaz nak pinjam apa yang disebutkan selalu diulang oleh Allahyarham ayahanda Ustaz Zahari. Disebut sunat muakkad alal kifayah. Hukum sunat muakkad, sunat yang digalakkan. Alal kifayah tu maksudnya apa? Untuk satu keluarga. Boleh faham? Faham? Betul faham? Maknanya yang apa tu, kalau seorang dalam keluarga tu macam ketua keluarga yang buat, satu keluarga akan dapat. Okey. Baik. Yang pertama sunat muakkad. Sunat muakkad ni untuk siapa? Orang yang cukup belanja dia untuk seharian. Contoh kalau sehari kita belanja berapa? Makan, minum, minyak petrol dan sebagainya, agak-agak sehari lah. 100 saja. 100. Okey. 100 untuk sehari. Dengan keluarga ni, dengan tanggungan. 100. Kita ambil 200. 200. Okey. 200. 4 hari 800. Okey. Kalau duitnya lebih lagi daripada 800, sebab kenapa 4 hari Ustaz? 10, 11, 12, 13. Okay. Hari ibadah korban. Okay, dia lebih lagi. Contoh, 15,000 dalam bank. Tu baru satu bank. Tak tengok bank lain lagi. Tiba-tiba tak masuk korban. Makruh hukum dia. Sebab apa? Sebab hukum melaksanakan ibadah ni, sunat muakkad. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Allahu Akbar. Bukan wajib lah kan? Bukan wajib. Bahkan diuraikan oleh ulama'. Kalau contohlah, kalau contoh sini wajib, sini sunat. Tengah-tengah ni kita sebut sunat muakkad. Okay, kat mana korban? Ibadah korban ni kat mana? Dekat dengan wajib. Dia sunat tapi sangat-sangat digalakkan. Sebab tu kita jumpa bila perbahasan berkenaan dengan korban, kita akan jumpa peringatan daripada Nabi SAW. Nabi kata apa? Jangan dekati tempat solat kami. Siapa? Orang yang tak melaksanakan ibadah korban. Orang yang mampu tapi tak melaksanakan ibadah korban, maka jangan dekati tempat sembahyang kami. Nabi bertegas. Allahu Akbar. Takut. Kemudian, tadi sunat muakkad. Yang kedua, kifayah. Ataupun dalam kitab sebut sunat kifayah. Maksudnya apa? Kalau dalam seisi rumah. Sebab seeloknya setiap rumah masuk korban. Sekurang-kurangnya satu bahagian. Setiap rumah. Kalau dalam seisi rumah ada ayah, suami, isteri, kemudian anak-anak. Okay. Suami dah buat. Okay. Maka hukum makruh tu dah terangkat. Walaupun isteri tak buat. Sebab dalam satu rumah. Yang mana yang ayah ni tanggung semua. Okay. Kalau dalam rumah tersebut, ayah ni tanggung dia, isteri dengan anak-anak yang masih belajar. Anak-anak yang dah bekerja, tu dia tanggung sendiri. Dia dah ada pendapatan sendiri. Maksudnya, muakkad untuk dia buat sendiri. Bukan kata, tak, ayah saya dah buat. Dia tak terangkat itu tu. Sebab apa? Sebab dia dah ada pendapatan sendiri.
Itu alal kifayah. Bahkan dibahaskan lagi dalam kitab bahawasanya kalau contoh rumah kongsi, contoh geng-geng bujang duduk satu rumah sampai semua bekerja, gaji 1,700 gaji minimum, 1,700 sebulan. Okey, kalau seorang contoh 10 orang duduk dalam rumah tu, seorang buat, yang lain terlepas ke? Tak. Semua kena buat sendiri. Sebab dia bukan bawah tanggungan, yang ni sendiri-sendiri. Jadi muakkadnya untuk setiap orang. Tu kalau kongsi. Kat situ. Okay, faham. Bahkan bila disebut berkenaan dengan antara hikmah ataupun kelebihan kita melaksanakan ibadah korban ini, mengikis sifat tamak. Sebab apa? Sebab kita kena ingat bahawasanya harta ni semua milik Allah. Harta yang kita ada dalam bank kita, yang kita pegang kat tangan, dalam poket kita, semua milik Allah. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala, Allah atur, Helmi ada 1.5 juta, Syuhada ada 2 bilion, Azwar banyak lagi. Allah atur dalam bank masing-masing. Dan Allah bagi, Allah uji. Uji dengan apa? Perintah. Bila datang perintah untuk korban, Allah suruh kita keluarkan sikit je. Satu bahagian lembu. Berapa? Satu bahagian lembu? 500? Kat Mekah. Kat Mekah. 550 lah kita kata. Ataupun seekor kambing. Seekor kambing berapa? 550. 550. Mekah. Okey. Sebahagian je. Kalau ada 15,000, takkanlah nak keluarkan 550. Uish, sayang. Sayang tu kita nak keluarkan duit. Harta asal milik siapa? Allah SWT. Milik Allah. Ni Allah kata, Allah nak uji. Allah nak uji dengan harta. Aku bagi letak nama je kat kau. Sebagai contoh mudah lah, kata macam susah sikit ni. Contoh tu kita gini lah, Haji Din nak pergi ke satu tempat KL lah, bawa duit banyak 1 juta. Tapi kalau dia bawa seorang penuh poket, dia bagi 200,000, 200,000, 200,000, 200,000, Haji Din 200,000 contoh. Okey, sampai di R&R nak makan lah, nak makan. Okey, dah makan RM250. Dia pun minta, Mi, duit RM250. Bayar. Uish, duit saya ni. Boleh kita duit saya? Tak boleh. Bagi pegang je, bukan bagi terus. Itu juga Allah Subhanahu Wa Taala atur harta ni untuk kita jadi penama je, pemegang amanah. Bila Allah minta balik dengan cara apa? Ibadah korban. Maka Allah nak tengok kita sayang ke tidak harta tersebut. Sebab itu, bagi ustaz untuk sekarang, kita korban tu bukan semata-mata kita korban haiwan ternakan. Akan tetapi kita sembelih, yang kita sembelih tu sifat sayangkan harta. Sayang dah, sampai 500.5, sampai 800. Orang lain tak buat, yang kira orang lain. Kita dulu lah. Ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian antara kelebihan lagi kita melaksanakan ibadah korban, menzahirkan tanda kesyukuran. Sebab apa? Kita dapat kerja, ada gaji. Siapa bagi semua tu? Allah. Yang kita, Ustaz, saya bekerja, titik peluh saya. Kalau Allah tak bagi sihat, boleh kita bekerja? Tak boleh. Asyik MC je. Tak ada gaji lah. Ada orang gaji bulan. Datang tak datang, ada gaji. Tapi ada orang gaji kontrak. Ataupun gaji hari. Hari yang tak datang kerja, tak ada gaji. Kalau kita kata, ni hasil titik peluh saya yang kumpul, tiba-tiba Allah minta nak buat korban pula. Harta Allah. Kat situ. Menyatakan kesyukuran kita. Dan yang kelimanya, menjalinkan hubungan kasih sayang. Antara siapa? Orang yang masuk korban, kemudian dengan orang-orang yang tidak berkemampuan. Mereka mengharap. Satu pengalaman Ustaz pernah berada di Kemboja selama seminggu. Masa itu bersama dengan Izi Korban lah. Masa belajar lagi. Untuk pergi tengok bagaimana keadaan pelaksanaan. Kita kata tak apalah, daging ni hari-hari boleh makan. Tapi tak. Orang miskin, orang kampung satu tempat di Takeo, pedalaman. Allahu Akbar. Bila kita buat korban, seronok dia, gembira. Sebab itulah masa mereka untuk makan daging. Allahu Akbar. Okey, itu untuk kelebihan. Okey, terima kasih Ustaz. Banyak kelebihan dia. Bukan setakat kelebihan je kita dapat juga pengajaran sedikit lah. Bila kita dengar tu, dia harap dapat macam tergerak lah hati kita ni kan, insyaAllah.
Okey, insyaAllah ya tuan-tuan dan puan, apa yang kita dah bincangkan untuk ni baru dua benda ni. Ni baru dua topik ni. Ada lagi soalan dia sendiri. Banyak lagi soalan kita. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum kita sambung Ustaz, saya nak minta tuan-tuan dan puan supaya share dululah kita ni, dan like jugalah kita, dan jangan lupa tuan-tuan dan puan, kita punya live ni masih lagi lama sehingga lebih kurang pukul 4.30 macam tu. 4.30 macam tu. Masih banyak lagi apa yang kita nak kupaskan. Jadi tuan-tuan dan puan jangan lupa untuk sharekan live kita ni. Jadi, okey, saya akan sambunglah Ustaz. Untuk soalan ataupun untuk pertanyaan yang seterusnya. Okey, saya rasa soalan ni hampir sama. Nombor 3 ni hampir sama. Jadi saya akan teruskanlah ke soalan yang keempat. Ini soalan daripada seorang staff kita juga. Dia khas daripada staff kita. Boleh tak wanita buat sembelihan? Maknanya dalam waktu korban tu, waktu ibadah korban, biasanya kita nampak lelaki je kan yang buat sembelihan. Boleh tak wanita yang buat sembelihan pula Ustaz? Okay. Terima kasih kepada persoalan tu. Sebab jarang orang tanya. Itulah. Baik. Yang pertama sekali, untuk sembelih. Untuk sembelih, tak kira lah sembelih korban ke, sembelih biasa ke. Yang fokus kita hari ni, korban lah. Okay. Syarat penyembelih ni ada 4. Yang pertama, Islam. Dan dalam mana-mana kitab, dia tidak memperincikan adakah wajib orang tu lelaki. Maksudnya yang syaratnya dia mesti Islam. Okey. Laki-laki ke perempuan ke tak kisah. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, tidak melakukan penyembelihan di dalam ihram haji. Ini 4 syarat untuk penyembelih. Jadi tak ada masalah. Orang perempuan nak melaksanakan ibadah korban ataupun dia yang nak sembelih. Sebab tu yang paling afdal, okay, orang yang buat korban ni dia sembelih sendiri. Faham. Sama ada lembu ke ataupun kambing ke, dia sembelih sendiri. Itu yang paling afdal. Jadi kalau yang masuk korban tu orang perempuan, yang paling afdal dia sendiri. Kalau contoh 7 nama kat bahagian lembu tu, kalau semua perempuan, Afdal memang perempuan tu. Tak ada masalah. Faham? Okey. Yang keduanya, kalau ada orang lelaki tapi tak berani. Dia syarat-syarat juga. Syaratnya berani. Jangan pegang tak boleh. Jatuh pisau tu. Jadi kalau dia menepati syarat, maksudnya dia berani. Dia pernah sembelih banyak lembu, kambing, bagi dia. Walaupun masa musim korban. Cuma kita sebut dari segi keutamaannya untuk orang lelaki lah. Sebab apa? Kebanyakan yang berada kat situ tu orang lelaki. Jangan pula yang pegang semua lelaki, tiba-tiba tukang sembelih, perempuan datang. Macam pelik lah. Tak kena. Gitulah. Tapi dari segi sah. Okay, ini berdasarkan kepada apa yang disebutkan oleh Ka'ab bin Malik. Hadis Nabi SAW, seorang wanita menyembelih seekor kambing. Kemudian ditanya kepada Nabi SAW tentang sembelihan tersebut. Lantas baginda Nabi SAW memerintahkan untuk makan sembelihan yang dilakukan oleh wanita tersebut. Maksudnya, bukan Nabi kata, tak boleh. Ni perempuan tak sah, tak ada. Daripada perbuatan Nabi menyuruh sahabat makan, maksudnya sembelihan itu sah. Okay. Begitu juga disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, Sa'id bin Mansur dengan sanadnya daripada Ibrahim An-Nakai. Ibrahim berkata tentang sembelihan wanita dan kanak-kanak, bahawa tidak mengapa jika dia mampu untuk menyembelih dan menyebut nama Allah. Inilah pandangan yang dipegang oleh jumhur ulama. Saya tak ada masalah. Ustaz, kalau kanak-kanak boleh juga. Tengok dia dah balik. Dah balik, boleh lah kan. Okay. Sebab dia ada syarat-syarat dia. Okay. Faham. Itulah dia. Terima kasih Ustaz sebab menjawab persoalan yang saya rasa agak di luar kotak juga tu sini soalan tersebut. Tapi Alhamdulillah dapat benda baru juga itu. Daripada soalan tersebut pun kita dapat belajar benda baru. Okey, kita nak masuk syarat dah ni. Kita nak masuk syarat. Jadi Ustaz, kita dah tahu pasal binatang korban ni apa yang biasanya kita akan korban. Unta, lembu, kambing. Tapi untuk ni jantina dia pula Ustaz.
jantina mana yang lebih afdal kita sembelih buat ibadah korban? Jantan atau betina, Ustaz? Okey, terima kasih. Kalau kita merujuk dalam kitab-kitab berkenaan dengan korban, okey, dia letak yang 3 binatang utama korban. Adakah 3 ni je boleh? Tak. 3 binatang utama. Yang pertama unta. Okey, yang keduanya lembu, yang ketiganya kambing. Ni 3 binatang. Habis tu Ustaz, kerbau macam mana? Kerbau dia masuk kategori ataupun family lembu. Manakala biri-biri dia masuk dalam family kambing. Dan bagaimana pula dengan kacukan? Kacuk. Contoh lembu dengan seladang. Selembu. Boleh tak buat korban? Ataupun lembu dengan kijang. Sekijang. Bukan sekijang lah. Lembu dengan kijang. Ataupun lembu dengan ijuk. Pernah dengar tak? Ijuk ni lebih kurang kijang ataupun rusa lah. Okey. Boleh tak binatang kacukan itu dibuat korban? Kalau dia punya sifat sempurna? Jawapannya boleh dan tak boleh. Pula. Ni untung kita buat podcast ni. Tujuannya untuk mencerahkan. Yang pertama, boleh binatang kacukan dijadikan binatang korban dengan syarat kacuk dengan sama jenis binatang korban. Sama jenis binatang korban. Bukan sama jenis. Beza tu. Sama jenis binatang korban. 3 tadi yang utama. Okey, unta, lembu, kambing. Contoh, unta dengan lembu kacuk. Dapat anak. Macam mana rupa dia? Tak payah bayang lah. Okay? Cuma nak bagi tahu, dia jenis binatang korban. Maksudnya, boleh dijadikan binatang korban. Okay? Lembu dengan kambing kacuk. Boleh? Boleh. Tapi kalau lembu dengan rusa, tak boleh. Lembu dengan kijang, tak boleh. Itu kaedah. Faham. Bahkan, dari segi umur dia akan berbeza lah. Berbeza. Kalau unta 5 tahun. Kalau lembu 2 tahun. Kambing 1 tahun. Kambing biasa. Dia ada 2 jenis. Kambing biasa 2 tahun. Kambing mana yang 1 tahun? Kambing biri-biri. Itu 1 tahun. Habis tu kalau kacuk, tengok yang lebih tinggi. Maksudnya kalau unta dengan lembu 5 tahun. Itu pula. Detail macam tu. Ya, sebab dia apa? Sebab dia ibadah. Bukan boleh buat main-main. Tak apa, beli Ustaz. Kecil, murah sikit. Kita sembelih je. No. Dia ada syarat-syarat dia. Okey. Kemudian, dari segi tertib afdal. Sebab apa? Kita kadang-kadang bila berbicara berkenaan dengan ibadah, kita nak apa yang afdal? Apa yang terbaik? Sebab kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak cari yang terbaik. Okey. Yang pertama dari segi tertibnya unta. Tu orang kata A lah. Tapi tak pernah buat lah. Mana tahu cari adik nak buat sekali untuk tahun ni ke. Import unta seekor. Buat kat sini. InsyaAllah. Masuk paper lah. Yang pertama masuknya KHI lah. Keluar hari ni lah tu. Confirm masuk lah. Okay, yang pertama sekali unta. Yang kedua lembu. Yang ketiga biri-biri. Yang keempat kambing biasa. Yang kelima 1 bahagian unta. Yang keenam 1 bahagian lembu. Itu dari segi tertib afdal. Okay? Kemudian dari segi warna pun diterangkan juga. Warna ada. Okay. Kenapa kat sini dia tulis putih? Putih. Warna yang paling afdal warna putih. Alah, lembu putih lah. Yelah kita tengok lembu putih cantik kan? Lembu putih. Melambangkan suci. Kemudian yang kedua kuning. Yang ketiga coklat ataupun pegang. Yang keempat merah. Yang kelima tumpuk hitam putih. Yang keenam hitam. Tapi yang banyak sekali hitam lah. Sebab tu bila kita nak masuk korban, jangan pula kita bagi syarat. Kita masuk kat masjid ataupun kat surau. Saya nak lembu putih. Jenuh kawan tu nak cari. Okay, masuk je lah. Cuma kita katalah kalau ada putih, saya nak yang putih. Tu okey lah. Tapi jangan menetapkan syarat. Saya tak nak lembu lain kecuali yang putih. Jenuh. Last sekali pengurusi kata apa? Kau buat sendiri lah.
Cari sendiri. Okay. Kalau kita buat sendiri tak ada masalah. Kita yang pergi cari, kita pergi ke kandang dan sebagainya. Dan yang mana afdal, jantan ke betina? Ni, jantan ke betina. Yang afdalnya yang jantan. Yang jantan. Kalau boleh dapatkan yang jantan. Cuma, dia ada cuma kat situ. Cuma pula. Ni dalam kitab ni lah dia sebut apa? Yang paling afdal jantan. Kecuali kalau yang jantan ni banyak mengawan, maka betina lebih afdal darinya. Tapi macam nak tahu yang jantan tu banyak mengawan pula Ustaz? Kalau kita memang kita tak tahu lah, kita duduk pejabat. Okey. Ataupun peserta korban memang dia tak tahu. Okey. Siapa? Apabila kita masuk korban, contoh sama ada di masjid ataupun di surau ataupun dengan syarikat. Syarikat macam Cahaya Adin dan sebagainya, kita ada akad wakalah. Akad wakalah maksudnya kita mewakilkan seseorang menguruskan korban untuk kita. Contoh ustaz sebagai peserta, ustaz nak masuk satu bahagian korban Cahaya Adin di Mekah, ataupun satu ekor kambing di Mekah. Jadi ustaz isi borang. Isi borang, kemudian kita bacalah akad wakalah tu. Kemudian kita pun submit, kita bayar. Itu maksud kita dah mewakilkan syarikat untuk buat korban bagi pihak kita. Faham? Siapa yang akan cari tu? Pihak syarikat. Dia yang akan menguruskan. Dan dia kena amanah menguruskan, termasuklah orang yang di kandang ataupun di ladang lembu ataupun kambing. Kena amanah. Sebab apa? Kita tak tahu. Kadang-kadang kita ada wakil syarikat pun kita tak kenal. Tengok kambing ni yang kata yang dah saling gigi, kita pun tak tahu macam mana keadaannya. Jadi kita kena tanya orang yang jaga. Okay? Orang yang jaga tu kena jujur. Kalau dia menipu, tak sah korban kita. Sebab apa? Sebab dia. Ustaz, kira sah. Saya mana tahu saya kena tipu. Tak boleh. Sebab itu kena cari peniaga yang jujur. Okey, faham. Supaya apa? Supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ibadah korban dia tak boleh main-main. Mesti menepati syarat yang telah ditetapkan. Okey. Faham. Jelas kan? Faham. Okey, terima kasih Ustaz untuk kita punya lebih afdal jantina dia jantan atau betina. Cuma Ustaz nak tambah sikit, ada kat sini urutan afdal, yang paling afdal ialah jantan yang putih gemuk. Jantan yang putih gemuk. Kemudian betina yang berisi dan gemuk lebih afdal dari jantan yang kurus. Contoh, Ustaz nak jantan, nak jantan putih, dua-dua putih. Betina pun putih, jantan pun putih. Cuma yang jantan ni kurus. Betina lebih afdal. Sebab dia gemuk. Jika itulah. Jadi kita nak tengok, sebab kita nak, kenapa nak gemuk? Sebab nak dagingnya banyak. Okey. Sebab ada satu masjid, satu bahagian lembunya 1,200. 1,200 satu bahagian lembu. Satu bahagian lembu? Ya. Masjid Jamek Kampung Camek. Jadi kalau satu bahagian lembu 1,200, kalau 7 bahagian 7,000, dah dekat 8,000 lebih. 8,400. Usah. Lembu yang ada bonggol tu. Tapi ada ke orang nak masuk? Ya, penuh. Nama penuh. Sebab apa? Sebab orang nak lebih daging. Dengan tujuan boleh banyak hantar kepada fakir miskin. Situ tu. Susunan afdal tu untuk apa? Untuk lebih banyak daging. Allah Alam. Jadi terima kasih Ustaz. Jadi untuk kita fahamlah bahawa sifat-sifat yang penting yang perlu ada dekat kita punya haiwan sembelihan tu lah. Haiwan sembelihan ataupun haiwan korban kita tu. Tadi Ustaz dah terangkan iaitu jantan lebih afdal. Dan ada beberapa lagi yang Ustaz telah terangkan juga tentang warna pun ada, tentang isi badan dia macam mana. Kita dapat belajar benda baru juga sebab biasanya yang saya tahu memang jantan lah yang afdal Ustaz. Yang pasal warna ni pun kira baru jugalah. Baru juga saya dapat tahu ni. Memang ilmu barulah yang kita sendiri pun baru tahu. Jadi itulah dia. Kalau dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ni maksud apa? Al-Baqarah lembu betina, ataupun dalam terjemahan Indonesia sapi betina. Okey. Dia cerita berkenaan dengan lembu. Okey. Antara lain ceritanya pada zaman Nabi Musa, kalau tak silap Ustaz, yang seorang meninggal dunia dan orang tak tahu siapa bunuh. Okey. Nak dapatkan siapa yang bunuh tu perlu cari
seekor lembu betina. Al-Baqarah. Okey. Padahal kalau dia pergi cari, tak ada masalah. Tapi ditanya lagi, lembu betina warna apa? Kan dah susah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala detailkan sifat lembu tu. Lembu betina warnanya sekian-sekian yang tak pernah digunakan untuk membajak. Yang sempurna keadaannya. Jenuh dia nak cari. Sebab tu kalau boleh jangan letakkan syarat. Jangan letakkan syarat. Cuma kita tahu kita tahu berjalan lebih afdal lah supaya orang kata nak lebih bagus. Ya, betul. Itulah dia. Jadi terima kasih Ustaz. Okey. Kita tadi pun saya rasa untuk soalan yang seterusnya ialah macam kita pun dah tahu apa yang lebih afdal, binatang apa, jantina apa, warna tu kita tengoklah, tengok keadaan sebab susah nak cari. Untuk sifat pula, sifat dia macam-macam Ustaz. Jadi ada yang cacat ke apa. Okey, untuk yang kali ni punya soalan Ustaz, kriteria ataupun sifat binatang tu macam mana yang kita sah jadikan korban? Dan sah maksudnya untuk dimakan, dia jadi haram ataupun halal tu, itu yang kita nak tanyalah pada Ustaz. Okey, baik, terima kasih. Yang pertama sekali bila kita sebut ibadah korban, apa yang kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak yang terbaik. Kita nak yang terbaik. Dan bila kita sebut berkenaan dengan binatang korban, dia kena ada syarat-syaratnya. Jangan sampai dia ada kecacatan yang boleh mengurangkan daging. Itu terutamanya. Kecacatan yang boleh mengurangkan daging. Sebab bila dagingnya kurang, jangan sampai kepada asnaf kurang. Situ yang pertama. Kemudian didetailkan dalam kitab secara umumnya kecacatan yang mengurangkan daging atau merosakkan akan menjejaskan kesahihan ibadah korban. Kalau maksudnya binatang tu cacat, patah ke dan sebagainya, menyebabkan korban tu tak sah. Korban tak sah, boleh makan. Sebab kita korban, kita nak pahala korban. Bukannya kita korban tu semata-mata nak makan daging. Kalau kata nak makan daging, tak perlu tunggu 10 Zulhijjah. Tak payah. Hari ni boleh pergi target depan ni. Pergi target ke cari berapa kilo nak makan daging. Tak ada masalah. Tapi sebab kita nak melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Okay? Jadi disebutkan sifat haiwan korban. Yang pertama, tidak berkudis walaupun sedikit kerana ia merosakkan daging dan lemak. Bila kudis, rosak daging. Jadi situ. Yang keduanya, tidak tempang yang ketara sehingga menyulitkannya bergerak. Begitulah juga tidak patah mana-mana anggota walaupun ketika proses penyembelihan. Sebab kadang-kadang bila nak sembelih, kita tengok dari jauh senang ya. Okay, nak tumbangkan lembu satu hal. Kalau kita sebut lembu, fokus kita dulu. Kalau kambing tak ada masalah. Pegang 2 orang dah selesai. 2 orang pegang, kemudian seorang sembelih. Ataupun 2 orang aja terlibat. Seorang pegang kaki, seorang lagi pegang kepala. Dah boleh sembelih. Tapi kalau lembu, jangan buat pasal. Dia melibatkan ramai orang. Sebab tu setengah-setengah tempat dia ada alat-alat yang canggih. Okay? Masuk lembu, contoh di Masjid Kampung Tengah, masuk lembu dalam tong dia tu, kemudian dia pusing. Itu tak masalah lah. Lembu tu dah tak bergerak. Kalau tradisional biasa, okay, bila lembu tu dah dibaringkan, kita letak pula kayu. Ikat pula dengan kaki tu supaya dia tak tendang. Kemudian ada yang tekan pula. Tekan tu kalau patah, tak sah korban. Itu. Habis tu, macam mana Ustaz ni 7 nama lagi ni? Pihak masjid kena cari ganti yang lain. Dalam masa 4 hari itulah. Ustaz, kalau patah kemudian kita sembelih juga. Patah, kita sembelih juga. Daging boleh makan. Daging boleh makan. Cuma kena cari yang lain. Baru dapat pahala korban. Tak apalah Ustaz, kita bagi je. Bagi boleh, tak sah korban. Faham? Tak apalah Ustaz, kita bagi macam-macam. Duduk senyap-senyap. Tak boleh. Ni ibadah. Ni ibadah. Kena jujur. Duduk senyap-senyap. Kita orang, ni grup kita je. Yang ni je. Tak boleh. Sebab tu kena buat betul-betul. Ibadah korban. Bahkan Ustaz pernah tengok di masjid Kampung Tengah tahun lepas lah. Seekor lembu tu
Dia banyak-banyak lembu tu. Ada seekor lembu tu. Lembu tu warna putih kan. Lembu warna putih. Dia lembu yang keempat untuk dikorbankan. Tapi sebelum dia tu, dia dah duduk lah. Yang lain, semua dimasukkan dalam tong. Tapi dia duduk kat situ. Dia dekat tiang tu, dia dah duduk seolah-olah merelakan diri. Jadi sembelih kat situ, senang. Oh, betul. Ya Allah, hebat sungguh. Yang tu senang, tak payah kita ni. Tapi kalau yang susah tu, ada yang susah yang kena kejar. Sampai tahap yang jatuh longkang. Bahkan ada disyaratkan juga kalau jatuh tempat yang susah untuk kita angkat balik, macam mana nak sembelih? Sembelih dulu. Sembelih dulu. Ustaz, dia dah jatuh gitu. Ada cara dan kaedah dia. Maksudnya dimatikan lembu tu walaupun daripada belakang. Okay? Sebab apa? Dah dalam keadaan darurat macam tu. Tapi kena sembelih juga. Istilahnya. Walaupun bukan pada leher dia. Okay? Ada di syarat-syarat dalam perbincangan. Okay. Kemudian, apa lagi sifat-sifat haiwannya? Tidak buta kedua belah mata atau sebelah saja. Adapun yang rabun serta berair mata atau rabun malam, maka sah dijadikan korban. Ada juga rabun malam. Ni siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Peternak. Orang yang jaga. Dia tu kata, tak nampak ni rabun. Sebab tu dia ada doktor haiwan. Ada doktor haiwan, jawatan veterina dan sebagainya. Untuk apa? Cek benda-benda ni. Jadi sebelum kita nak korban tu, kalau nak cek dengan doktor, memang kena cek dulu. Sebab kita nak yang sempurna. Bukan main belasah aja. Tak apa, asal lembu jadi lah. Tak boleh. Ni bab ibadah. Kemudian lembu tu tak gila. Sebab apa? Dia yang gila tak gila ni peternak. Sebab kadang-kadang ada yang jenis gila sekejap-sekejap. Tak yang dibawa kat kita tak gila. Tiba bila nak sembelih gila. Jam. Kejar kita. Okay? Tidak kurus sehingga hilang sum-sum tulang. Tidak terlalu kurus. Sebab ada orang dia cari lembu nak paling murah. Nak RM100 satu bahagian. Kita boleh tu lembu tu. Allah, tulang saja. Lalu tulang saja macam tu, apa yang nak dibagi kepada fakir? Memang tak ada. Dia tak boleh bagi, tak boleh. Hak fakir daging. Bukan tulang. Tulang tu nombor 2. Kalau tak bagi pun tak ada masalah. Tapi daging tu kena sampai. Tapi kalau lembu kurus, peserta nak juga. Tapi tu fakir tak ada. Bahkan disebut kat sini nanti berkenaan dengan pembahagian, tak sah korban kalau bagi kepada fakir hanya tulang dan kulit. Tak sah. Yang lain semua peserta ambil. Tak boleh. Okay, nanti kita masuk sekejap lagi berkenaan dengan pembahagian. Okay. Kemudian tidak berpenyakit dengan penyakit yang boleh merosakkan daging. Tidak berkurangan walaupun sedikit daripada bahagian telinga. Seperti itu juga yang dilahirkan tanpa telinga. Sekiranya bahagian telinga terpotong tanpa tertanggal atau berlubang, tanpa menghilangkan daging, maka masih sah dibuat korban. Itu antara soalan yang famous lah. Sebab apa? Lembu ni terutamanya, dia banyak, dia tanda. Dia tanda. Dia tanda. Tak tahulah tanda-tanda apa tu. Ada dengan tip merah dan sebagainya. Kemudian di telinga ni dia kena macam tebuk orang tebuk untuk letak apa ni? Tag. Kalau orang perempuan letak apa kat telinga? Anting-anting. Anting-anting. Orang Kelantan panggil subang. Tak tahu dari mana perkataan subang. Dia tebuk, adakah merosakkan telinga dia? Tak. Dia tebuk je, bukan tebuk tu buah daging tak. Dia tebuk jadi terbuka, boleh letak tag. Jadi dia tak mengurangkan daging. Tak ada masalah itu. Tidak berkurangan walaupun sedikit daripada lidahnya, atau kantung susunya, atau punggungnya, atau ekornya. Sekiranya haiwan korban dilahirkan tanpa kantung susu, atau ekor, atau punggung, maka hukumnya sah korban. Kalau dah tak ada yang lain dah, patutnya tak payahlah. Kalau kita tengok, dia tak ada kantung susu. Lembu betina, tak ada susu. Apa pelik? Boleh tak buat korban? Kalau ikut, boleh lah. Sebab dia memang lahir macam tu. Faham? Tapi kan ada banyak lagi lembu. Boleh cari dulu lah. Tengok dulu. Lembu tu hanya tidak sah untuk buat korban. Nak sembelih biasa tak ada masalah. Situ kadang-kadang orang tak faham. Tak boleh buat korban. Alah, rugilah aku. 2 tahun jaga lembu ni. Tak, jual je lah.
sembelih, jual daging, tak ada masalah. Jual kat pasar, itu boleh. Cuma tak sah untuk korban saja. Untuk ibadah korban lah. Situ dulu. Kemudian tidak tertanggal semua giginya. Dan jika sebahagian saja tertanggal, sah dibuat korban. Tengok juga gigi. Walaupun orang tak makan gigi. Juga kesempurnaan. Tidak tertanggal kadar yang zahir dan nampak dari anggota besar seperti peha. Kadar yang zahir ditakrifkan dengan bahawa ia boleh dilihat dari jauh. Contoh tak ada, sebelah peha. Itu tak lihat. Nampak sangat lah. Kenapa Ustaz sebut peha? Kat sini dia sebut peha. So ada. Ni musim korban nanti, bermula daripada 1 hingga 10 Zulhijjah sampai 13 tu, musim tuan lembu kena jaga betul-betul lembu. Sebab ada pencuri lembu. Ada. Masa ni lah ramai mengaku lembu milik dia. Okay. Ambil sebelah. Kadang-kadang duduk belakang rumah. Lembunya, taman tak adalah kat kampung-kampung. Duduk belakang rumah. Lembu dia. Malam tu punya, kenapa pula? Rupanya pagi esok tengok, tak ada sebelah peha. Lembu tu untuk dijadikan korban. Tapi dah peha hilang. Orang curi. Kesian. Sakit lembu tu. Lepas tu, boleh tak buat korban? Tak boleh. Dah tak ada peha. Dah tak sempurna. Tak boleh. Sebab itu kena, ya Allah. Ini banyak berlaku di kampung-kampung dan sebagainya. Pencuri lewat, relax je. Ambil lembu ni, dia ambil satu peha. Lembu lain ambil pula satu peha. Tapi daging tu tak haram lah kan? Memanglah. Dia tak sembelih. Tapi orang mencuri, dia tak kira halal haram. Kalau dia kira halal haram, dia tak curi pula. Dia kira daging, dia boleh jual. Jadi kena beringat yang tu. Baik, itu antara syarat-syarat dah yang disebutkan berkenaan dengan kesempurnaan ataupun kecacatan yang menyebabkan binatang korban itu tak sah dijadikan korban. Okey, faham. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan tentang sifat dan juga kriteria binatang tu lah yang mana kita perlu patuhi supaya ibadah korban kita ni orang kata sah di sisi Allah SWT. Okey. Untuk soalan yang seterusnya Ustaz, soalan ni pun best juga saya rasa ni. Sebab apa? Yalah, kita tahu alatan yang biasa digunakan kalau untuk sembelih pisau lah kan, pisau yang tajam yang dah diasah. Asahnya pula tak boleh depan binatang yang kita sembelih tu. Ada tak selain daripada pisau yang orang kata kita biasa guna tu, macam contohlah keris ke ataupun alatan lain yang kita boleh gunakan sebagai alatan sembelihan? Okay, terima kasih pada soalannya. Okay, untuk alatan ni yang pertama syaratnya tajam tu je. Alat sembelihan yang tajam seperti pisau. Cuma tak boleh menggunakan tulang, gigi, kuku, rambut dan tali. Itu antara yang tak boleh. Okay, kita ambil tulang, kita buat cantik-cantik, tajam lah. Sembelih tak boleh. Oh, tak boleh. Itu disebutkan tak boleh. Antara alat yang tak boleh, tulang, gigi, kuku, rambut, tali. Tali je jerut. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia nak memutuskan bila kita sembelih, dia syarat sembelih. Nak sah memutuskan 2 urat. Urat merih dan juga urat halkum. Kan? Kalau tak putus 2 tu, tak sah. Kat situ. Dia ni antara alatan. Yang penting tajam. Tak kira lah pedang ke, pisau ke, kapak ke. Kapak boleh. Kalau kita boleh. Macam mana pula? Okay, sebut pasal kapak. Nak sebut sikit dah. Sebab apa? Bila kita cerita bab korban ni, antara lain tak boleh lari. Orang akan cerita tentang Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim, seorang Nabi yang disebut oleh Ustaz Badli Shah. Ustaz pinjam nama dia. Ustaz Badli Shah sebab apa? Seorang Nabi yang never say no. Tak pernah kata tidak. Arahan daripada Allah, yes. Allah Subhanahu Wa Taala suruh sembelih anak, yes. Bahkan perintah Allah untuk berkhatat. Nabi Ibrahim AS, Allah Subhanahu Wa Taala suruh perintahkan dia untuk berkhatat. Umur berapa? Ada riwayat kata umur 70 tahun. Ada riwayat kata umur 90 tahun. Nabi Ibrahim berkhatan. Dan dia berkhatan sendiri. Dan dalam riwayat, dia berkhatan menggunakan kapak. Kau jangan bayang, kau laser. Zaman budak-budak sekarang ni laser. Betul. Zaman sebelum tu gunting.
Zaman sebelum tu lagi pisau Tok Mudin. Duduk atas batang pisang. Oh, tu pun kita dah ngeri dah. Bila datang riwayat guna kapak. Maksudnya kalau guna kapak untuk sembelih boleh. Kalau kita pandai gunanya. Faham? Yang syarat tajam. Bahkan kita tak boleh depan lembu. Kau tengok dua kawan kau dah lepas. Lepas ni kau pula. Tu tak boleh. Bahkan ada juga setengah tempat, okay, dia asingkan dulu. Dia bawa seko demi seko. Supaya apa? Supaya binatang yang belum lagi dikorbankan, dia duduk jauh. Dia tak tengok kawan dia disembelih. Memanglah dia memang dah redha. Cuma kita lah, bagaimana kita beradab dengan binatang. Bahkan jangan, tak boleh guna pisau yang tumpul. Pisau yang tumpul tak boleh guna. Yes. Sebab apa? Susah. Dia nak letak tu tarik Sekali lah. Memang satu kali gerakkan dia istilahnya tak boleh angkat. Jangan sampai terangkat. Istilahnya macam itulah. Okay. Sebab tu nak tajam. Faham. Okey, baik. Okey, terima kasih Ustaz. Jadi untuk alat sembelihan ni macam-macam lah. Yang penting tajam. Dan bukan daripada tulang, gigi, kuku dan rambut juga dan tali. Rambut dan tali. Itu sahaja. Dia punya apa orang kata larangan dia lah. Yang lain semua tak ada. Jadi Ustaz, sekarang ni yang soalan yang saya rasa dekat sini saya ada tulis soalan yang lebih baik seekor kambing atau satu bahagian lembu, tapi tadi pun kita dah bahaskan. Cuma ada tambahan antara satu bahagian lembu dengan seekor kambing. Dari segi nilai samalah. Nilai sama macam mana? Sebab kalau orang nak seekor kambing, cukuplah seekor kambing. Tapi kalau dia nak lembu, dia satu bahagian saja. Bukan kata dia mesti seekor lembu. Kalau seekor lembu, okay, antara seekor kambing dengan seekor lembu lebih afdal lah. Sebab apa? Dia seekor. Tapi kalau antara seekor kambing dengan satu bahagian lembu, seekor kambing lebih afdal. Sebab apa? Merujuk kepada hadis yang menceritakan setiap bulu, rambut dan sebagainya daripada binatang korban kita itu adalah kebaikan ataupun pahala untuk kita. Maksudnya kalau seekor kambing, seekor tu bulu daripada kepala sampai ekor semua milik kita. Faham? Kalau lembu, kongsi. Faham. Situ tempatnya tu. Okey, faham. Kita bagi laluan. Kita rehat sekejap. Kita rehat sebentar bagi laluan kepada azan.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bertemu kembali. Tadi kita beri laluan kepada azan asar sebentar Minta maaf, azan asar. Dan kita akan sambung lagi sedikit lah. Kita ada lagi beberapa soalan sekarang ni. Lagi dua lah last soalan ni kita, Ustaz. Dan insyaAllah kita ada lagi masa. Kita akan ambil masa sedikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan ke mana-mana. Sebab dua soalan last ni lah yang kita sebenarnya ada yang Ustaz nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan juga. Okey, kita akan teruskan ke soalan yang ke-9 Ustaz. Jadi untuk korban ni, ibadah korban ni, bolehkah kita niat bagi ibu bapa kita yang telah meninggal dunia ataupun kiranya orang yang telah pun meninggal dunia, kita buatkan korban untuk mereka? Baik, terima kasih pada soalan ini. Selalu berlaku, orang kata persoalan, datang je musim korban ni antara soalan famous lah. Saya nak korban untuk ayah saya yang dah meninggal. Saya nak korban untuk ayah saya. Ustaz, saya nak buat ibadah ni untuk ayah saya. Boleh tak? Okay, yang pertama sekali, ibadah korban untuk orang yang masih hidup. Tu. Ibadah korban untuk orang yang masih hidup. Tidak ada korban untuk si mati. Kecuali kalau dia berwasiat. Itu yang disebutkan dalam kitab. Korban atas nama orang mati tak sah. Melainkan dia telah berwasiat supaya dibuat korban bagi pihaknya. Kalau dia buat wasiat, okey, kita buat. Tapi kalau tak sah. Tak sah. Okay. Sebab korban adalah satu ibadah dan dia memerlukan kepada niat. Macam kita semayang, okay, kena niat. Tak niat tak sah. Tak niat tak sah. Tak salah. Berwuduk yang biasa tu kita buat hari-hari, berwuduk. Kena niat. Tak niat tak sah. Basuh muka, basuh tangan hingga siku, kepala, kaki. Tapi tak niat. Tak sah. Sah. Niat tu pun bukan susah niat. Hadirkan dalam hati. Tak semestinya berlafaz. Kalau tu senang ya Ustaz. Masalahnya orang mati macam mana nak niat? Orang yang dah mati tak ada niat. Okay. Bahkan niat kalau kita orang yang hidup. Bila kita niat? Okay, bila kita niat untuk melaksanakan ibadah korban? Okay, banyak masanya. Antara lain kalau kita sendiri pemilik binatang, kita ada ladang, okay, masa kita asingkan, ni kambing aku nak buat korban. Ni tak. Masa tu dah niat dah. Dah jadi niat tu. Ataupun kita masa niat wakalah, kita isi borang. Macam contoh nak buat korban bersama dengan Jaya Adin. Sebut lagi. InsyaAllah. Okay? Boleh. Tak boleh. Okay. Kita isi borang online dan sebagainya. Okay? Kita pun sign. Okay. Kita baca wakalah mewakilkan. Itu niat lah tu. Begitu juga kita boleh juga niat pada hari korban tu sendiri. Ataupun istilah kita bayar duit. Bahkan kalau amalan orang-orang dululah, ni biasa kampung-kampung lah buat. Okay. Bila mana nak korban, tukang sembelih ni dia akan panggil mana? Kalau contoh lembu. Okay, mana 7 orang? Yang masuk ni 7 bahagian ni. Okay, datang. Mesti yang datang tu yang hidup. Okay. Ni mana 6 je, seorang lagi mana? Saya arwah. Takkan arwah pula datang. Sebab itu korban untuk orang yang hidup. Tak sah untuk orang yang dah mati. Ustaz, saya nak buat juga. Boleh. Dengan syarat macam mana? Boleh diniatkan pahala korban untuk orang lain sama ada hidup atau mati, walaupun niat dan datang selepas berlaku penyembelihan. Ataupun kita nak juga bagi hadiah pahala tersebut masuk nama kita. Contoh, Helmi nak buat kepada atuk ada lagi? Atuk tadi. Ada. Nak buat untuk atuk. Okay? Tapi nama Helmi. Okay? Dah setelah selesai sembelih, ya Allah, aku hadiahkan pahala korban ini untuk atuk aku. Ni sampai. Kat situ. Sebab alah Ustaz, tak apalah. Kita kira macam wakal lah Ustaz. Letak je nama arwah. Tak boleh. Sebab ibadah korban ni dia special. Dia tak boleh main. Ustaz, saya okey je masuk kenduri untuk Maulidur Rasul. Saya letak 200 niat kepada ayah saya. Itu tak ada masalah. Ni ibadah korban, dia kena tengok syarat-syarat dia macam mana. Begitu juga perbahasan sama dengan kita sebut berkenaan dengan badal umrah. Kita antara lain jemaah kita ada juga tanya,
Ustaz, saya nak buat badal umrah untuk arwah mak saya. Okey. Boleh tak saya niat untuk dia? Soalan pertama kita tanya, dia dah buat haji ke belum? Dia buat haji. Kalau buat haji, maksudnya umrah pun dia dah selesai. Maksudnya yang wajib untuk dia dah selesai. Maksudnya tidak berkeperluan untuk kita buat lagi untuk dia. Kalau saya nak kongsikan pahala ni, boleh. Dengan syarat kita buat umrah atas nama kita. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Okey, tawaf, sa'i, kemudian bergunting. Selesai bergunting, ya Allah, aku hadiahkan pahala umrah ini kepada mak aku yang telah meninggal. Itu kaedah dia. Faham. Sama macam ni. Nama kita, tapi pahala untuk si mati. Jadi, maksudnya tak ada masalah lah untuk kita berbakti kepada ibu dan ayah yang dah meninggal. Cuma perlu betul kaedah. Kalau tak betul kaedah, tak sah. Faham. Rugi, bayar 900, bayar 550 seekor kambing. Tapi tak sah. Binatang tu boleh dimakan. Sekali lagi, binatang tu boleh dimakan. Cuma tak sah korban saja. Situ duduk. Itu kena kita clearkan sikit. Faham. Okey, jadi itulah cara ataupun macam mana kita nak niatkan untuk pahala tu dia bukan niatkan ibadah korban tu, tapi kita niatkan pahala tu untuk sampaikan dekat arwah lah. Arwah yang kepada siapa. Contoh arwah atuk kita ke, arwah abang saya, abang kita ke, macam itulah. Bahkan Ibadah korban ini sebab kita sebut dia perlu kepada niat. Contoh, kita nak buat korban untuk kawan kita. Contohlah, Amy kawan baik dengan apa ni? Arif. Okey. Senyap-senyap ni. Masuk jumpa dengan Kak Zua, isi borang apa 550 seekor kambing. Nak buat korban di Mekah untuk apa? Untuk Arif. Tanpa bagi tahu dia, tak sah. Siapa? Dia kena niat. Sebab nama dia. Kalau saya kan, kalau yang lain boleh. Kita nak sedekah atas nama orang lain, boleh. Tapi ibadah korban jangan. Bahkan kalau kita sebagai ayah, kita nak buat korban untuk anak kita, kita kena bagi tahu dia. Sebab dia kena niat. Faham? Korban memerlukan kepada niat. Allahu Akbar. Kalau yang lain tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi ni bab korban. Sampai macam tu sekali dibahaskan oleh para ulama berkenaan dengan niat korban tu sendiri. Kena detail. Allahu Akbar. Jadi kalau contoh macam kita ni buat, tapi kita sedekahkan pahala tu lah. Pahala ibadah tu, itu baru boleh lah. Itu tak masalah sebab atas nama kita. Ni bila kita nak buat untuk orang lain, termasuk ahli keluarga, kena maklumkan. Kena sebab niat tu. Ya. Contoh biasa, yelah orang dah pencen biasa duit banyak. Okay, anak dia ditanya, kau buat korban tak tahun ni? Tak buat ayah. Tak cukup bajet. Tak apa, ayah buat. Ayah buat. Tapi dia kena niat. Si penama tu kena niat. Faham. Okay. Bahkan bab niat kena orang pandai niat. Sebab apa? Sebab kalau dalam satu keluarga, ni untuk orang yang kurang kemampuan sikit ataupun dia nak kongsi pahala. Ayah, suami, isteri, kemudian anak-anak. Okey, yang masih lagi dalam tanggungan tapi dia juga ada duit. Okey, ialah duit raya dan sebagainya. Okey, kongsi seorang 200. Seorang 200. Kalau 4 orang, 800 dapat satu bahagian. Tapi nama seorang je, tak boleh nama 4-4. Nama seorang je. Nama contoh tahun ni nama ayah. Okey. Inilah korbanku, korban dariku dan ahli keluargaku. Maksudnya semua dapat pahala korban. Faham. Nama dalam senarai yang 7 tu nama seorang je. Untuk tahun depan nama isteri pula. Tahun depan satu lagi nama anak pula. Tapi setiap tahun dapat pahala korban. Sebab apa? Niat. Pandai niat. Okay, itu penting. Okay. Itu sangat penting. Kalau tak, kalau ayah ni niat untuk dia saja, dia je dapat. Orang lain tak dapat. Situ dulu. Faham. Okay, baik. Terima kasih Ustaz atas pencerahan tentang niat tu. Kita ni jangan salah anggap lah. Niat ni penting. Memang sangat penting. Salah sikit. Kita dah tahu pasal sifat binatang tadi. Salah sifat binatang,
tak jadi pahala korban kita. Tak sah korban. Tak sah korban. Niat pun kalau tak betul, tak sah korban. Ya. Kalau binatang elok macam mana pun niat salah, ya Allah. Sebab bila buat ibadat, kita buat betul-betul. Betul. Sebab tu sekarang ni lah di masjid dan surau banyak ulang kaji. Benda tu memang kita dah belajar. Di sekolah agama pun kita belajar. Cuma ialah benda setahun sekali. Jadi ulang kaji balik, refresh balik. Supaya apa? Supaya kita beramal dengan betul seperti mana kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, faham. InsyaAllah. Okey, kita terus ke soalan yang terakhir. Ustaz. Jadi Ustaz, ini soalan ni ialah kita pun tahu untuk bulan-bulan lain kita boleh sembelih, tapi tu bukan korban. Itu sembelih biasa, mungkin akikah ataupun sembelih-sembelihan lain lah, sedekah Jumaat. Tapi untuk ibadah korban ni, kenapa dia dilaksanakan hanya khusus dalam bulan Zulhijjah sahaja? Okay, terima kasih kepada soalannya. Yang pertama sekali, Zulhijjah, satu bulan yang sangat-sangat hebat lah. Di sanalah ada kemuncak ibadah ataupun kemuncak rukun Islam, itu rukun haji. Melaksanakan ibadah haji. Bagi siapa? Bagi yang berkemampuan. Ini semua menjadi cita-cita setiap orang. Setiap orang Islam kena ada cita-cita, aku nak buat. Walaupun mungkin kita rasa aku belum mampu. Dari segi duit, tengok duit tak mampu ni. Tapi dapat mengerjakan ibadah haji ni ialah apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pelik orang yang tak ada duit boleh pergi haji. Dapat sponsor. Dan aturan daripada Allah tu sangat-sangat cantik. Allah tahu. Kita buat satu-satu perkara ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan datangkan orang yang untuk membantu kita. Pertama. Okay, Zulhijjah. Kenapa korban dalam bulan Zulhijjah? Inilah 4 hari yang kalau kita sembelih binatang korban dengan niat korban, dapat pahala korban. Tu. Tempoh dia tak banyak, 4 hari. 4 hari je. Sebab itu 4 hari ni kena betul-betul kita guna. Kita kejar. Jangan sampai terlepas. Sebab peluangnya 4 hari saja dalam setahun. Setahun 4 hari. Ya, 4 hari saja dalam setahun. Okay. Sebelum tak boleh. Selepas pun tak boleh. Walaupun kita kata 9 Zulhijjah ni hari hebat, hari Arafah. Hari Arafah. Hari hebatnya kalau kita bahas berkenaan dengan hari Arafah ni, bagaimana hadis Nabi SAW menyatakan bahawasanya hari Arafah, hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan ramai di kalangan hamba-Nya daripada api neraka. Hari hebat. Kita kata, hebat. Hari yang doa Allah makbul. Bahkan ada zikir khusus pada hari Arafah. Betul, hebat hari Arafah. Hari Arafah kalau kita puasa. Puasa sunat hari Arafah, puasa sehari je, 9 Zulhijjah. Apa kata Nabi? Aku mengharapkan orang yang berpuasa pada 9 Zulhijjah hari Arafah ni diampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun akan datang. Hebat lah. Tapi kalau kita sembelih binatang korban 9 Zulhijjah, sah tak binatang tu untuk dimakan? Sah. Sah. Dapat tak pahala korban? Tak dapat. Mesti dalam 4 hari ni. Faham. Jadi kita kejar 4 hari ni. Bahkan disebutkan oleh baginda Nabi SAW bila sebut Zulhijjah, ada seorang ustaz dia sebut ini kita nak masuk ke satu musim menuai, musim tuai akhirat. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang, kita hanya tengok pada 10 sebab apa? Hari-hari Aidil Adha orang sembelih korban, itu yang kita tengok. Sedangkan 1 hingga 10 ni Nabi sebut khusus. Allah sebut dalam surah Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr. Demi waktu fajar. Demi hari yang 10. Demi malam-malam yang 10. Ulama sebut 10 yang disebutkan di sini 1 hingga 10 Zulhijjah. Bahkan Nabi SAW perincikan lagi. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis yang sangat hebat menceritakan berkenaan dengan 10 hari yang agung. Okay. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sebut, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabba ila Allah min hadhil ayyam." Yakni ayyamil ashr.
Tidak ada hari yang amal soleh yang dilakukan dalamnya lebih Allah suka daripada hari-hari ini. Iaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sahabat tanya, qalu ya Rasulullah. Sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah. Adakah amal soleh, tak kira lah sedekah ke, sembahyang sunat ke, kita nak berwakaf ke, apa-apa amal soleh, buat dalam 1 hingga 10 ni, Allah lebih suka. Sahabat bila Nabi sebut ahabba ilallah ni, sahabat teruja. Sahabat tanya, walal jihadu fi sabilillah. Adakah Allah lebih suka lebih daripada berjihad di jalan Allah? Tu kemuncak tu. Nabi jawab apa? Walal jihadu fi sabilillah. Lebih Allah suka daripada berjihad di jalan Allah. Wush, hebat ni. Illa, kata Nabi, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa mali. Seorang lelaki yang keluar pergi berjihad dengan diri dia, dengan hartanya, falam yarji' min zalika bi syai'. Kemudian dia tak balik. Yakni dia gugur syahid di medan perang. Pahala syahid itu saja tak mampu untuk ditandingi oleh amal soleh 1 hingga 10. Termasuk 1 hingga 10 ni korban. Termasuk. Sebab 10 hari bulan tu orang korban. Yalah. Allahu Akbar. Bahkan 1 hingga 10 ni kita kena untuk tahun ni. Kalau sebelum-sebelum ni, ialah 1 hingga 10 mana ada tanda. 1 hingga 9 tu lah. 10 tu memang ada tanda. Orang takbir dan sebagainya. 1 hingga 9 ni tak ada tanda. Nak bagi tahu bahawa ni dah Zulhijjah. Kalau kita pergi umrah tak ada masalah. Tapi musim ni tak boleh pergi umrah lah. Orang pergi haji lah. Kalau di Mekah, setiap kali masuk bulan baru, okay, daripada ni, dia akan keluar cahaya kat sini. Dia suluh lampu warna hijau, tak silap. Petanda masuk bulan baru. Jadi kita kat keluar ni, siapa yang suluh? Tak ada lah. Jadi nak tahu dah masuk Zulhijjah ke tidak. Sebab itu, kita kena buat tanda. Nak buat tanda supaya apa? Supaya orang sedar ni dah Zulhijjah. Kalau merdeka, orang tahu. Bila? Naik bendera. Naik orang pasang bendera dekat rumah kan. Orang pasang bendera dekat kereta. Tanda apa? Nak merdeka. Mana ada orang pasang bendera bulan Januari. Bila dia pasang keliling rumah, pacak pula bendera. Kiri kanan, kat mana ke kereta. Tiba-tiba jalan merdeka. Januari. Pelik orang tu. Tanda bila orang naik bendera je, anak merdeka. Betul. Okay. Tapi tanda Zulhijjah ada? Tak ada. Tu kita kena buat sendiri. Ya. Sebab itu, bila Nabi SAW sebut, 1 hingga 10 ni sangat hebat. Bahkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi kata apa? Ma min ayyamin a'zamu indallah. Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah. Lagi mahal. Agung ni hebat lah. Dalam Malaysia, berapa orang agung ada? Yang di Pertuan Agong, berapa orang? Seorang je. Yang lain sultan raja. Tapi nak jadi yang di Pertuan Agong, seorang je. Paling hebat. Bila Nabi sebut, ma min ayyamin, tidak ada hari, a'zamu indallah, lebih agung di sisi Allah. Maksudnya, hari-hari ni mahal. Hari-hari ni sepatutnya kita gunakan betul-betul. Wala ahabba ilaih, kata Nabi. Al-amalu fihin min ayyami ashri Dzulhijjah. Daripada hari-hari yang 10 pertama di bulan Zulhijjah. Au qala hadhil ayyam, yakni hari-hari ini. Bahkan Nabi bagi kepada kita apa nak buat. Kata Nabi SAW, fa'akthiru fihin, perbanyakkanlah padanya minat tasbih, wat takbir, wat tahmid, wat tahlil. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang Nabi suruh ni mudah. Nabi kata perbanyakkan tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahmid, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tahlil, La ilaha illallah. 4 ungkapan yang mudah. Tapi bagaimana kita beramal dengan apa yang Nabi suruh? Sebagai contoh, last. Saya nak sebut berkenaan dengan bagaimana sifat sahabat bila Nabi SAW sebutkan sesuatu. Antaranya ialah
Sayyidina Umar, ada satu riwayat kata Sayyidina Umar dan Abu Hurairah. Ada riwayat lain kata Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah. Bila masuk saja Zulhijjah. Okay, para penonton sekalian, kita kena betul-betul tengok time. Untuk tahun ni 2025, 1 Zulhijjah masuknya pada 28 Mei. Hari Rabu malam Khamis. Masuk je waktu maghrib, dah masuk 1 Zulhijjah. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, Abu Hurairah, masuk saja Zulhijjah, mereka keluar daripada rumah. Kalau riwayat kata Ibnu Umar tu, mereka keluar dari rumah pergi ke pasar. Buat apa? Takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Agak-agak mi. Rabu malam Khamis nanti. Okay. Pusing taman, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Orang telefon polis. Kenapa pula budak ni seorang ni? Raya lambat lagi. Malam 1 Zulhijjah. Mana orang buat takbir? Tak ada. Pelik. Tapi benda tu siapa suruh? Nabi. Tapi kenapa kita tak bersungguh? Allahu Akbar. Sedangkan hari-hari ni hari hebat. Allahu Akbar. Tu sebab tu nak ditekankan. 1 hingga 10 kita guna betul-betul. Faham? Apa amal-amal yang boleh kita buat? Banyakkan baca Quran. Bahkan kalau boleh lebih-lebih dalam untuk tahun ini 1 hingga 10 Zulhijjah ni jatuhnya pada cuti sekolah. Kerja lah. Yang cuti sekolah. Maksudnya gunakan peluang ini. Untuk apa? Untuk memperbanyakkan amal ibadah yang Nabi sebut Allah suka. Jadi, buat jadual elok-elok. Yang nak puasa, puasa. Okay. Yang terbaik puasa, 9 hari. Bermula 1 Zulhijjah, hari Khamis, sehinggalah hari Jumaat. Okay. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 9 hari. Itu yang terbaik. Kalau mampu. Ustaz 9, Ustaz. Syawal 6 hari pun tak habis. Contoh. Okay? 9 hari itu terbaik. Kalau tak mampu banyak sangat, okay. Selang-seling. 1, 3, 5, 7, 9. Dapat 5 hari. Banyak Ustaz, 5 hari pun banyak. Okay, 4 hari. Mana? Isnin, Khamis. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. 3 je Ustaz. 9 hari bulan jangan lupa. Hari Arafah. Okay, dapat 4 hari. Kalau 4 rasa banyak, 2 hari. 8 dan 9. Tarwiyah dan Arafah. Khamis dan Jumaat. Kalau 2 hari banyak juga, sehari. Last. Hari Arafah. Last tu, hari Arafah. Jangan sampai tak puasa. Rugi. Sangat-sangat rugi. Allahu Akbar. Yang Nabi suruh puasa ni siapa? Orang yang tak pergi haji. Orang pergi haji, hari Arafah, tak disunatkan untuk dia puasa. Siapa? Sebab mereka ada kerja. Selepas daripada sembahyang Zuhur dan Asar secara jamak tamam, tetamu-tetamu Allah di bumi Arafah ni, dia ada kerja khusus. Nak buat apa? Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula lepas sembahyang Zuhur Asar jamak tamam tu sehingga maghrib. Bayangkan lamanya masa untuk berdoa. Sebab tu bakal tetamu Allah. Walaupun kita kata lama, nama tak naik lagi Ustaz. Standby. Standby apa? Standby buku doa. Yang terbaik doa kita tulis sendiri. Itu yang terbaik. Kalau tak mampu tulis, beli je buku-buku doa. Bawa banyak tak apa. Sebab itu waktu untuk kita memperbanyakkan doa. Bahkan hari Arafah, penutup untuk pertemuan kita pada kali ini, Nabi SAW pesan kepada kita, doa pada hari Arafah. Apa kata Nabi? Hadis riwayat Tirmizi. Khairud du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu, dan sebaik-baik yang disebut. Ana wan nabiyyuna min qabli, yang disebut oleh aku dan nabi-nabi sebelum aku, kata Nabi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi bagi satu zikir yang khusus untuk kita baca pada hari Arafah. Sebab itu kita ulang-ulanglah. Sekarang ni mudah. Dalam radio, dalam YouTube kita boleh cari zikir hari Arafah. Kita download, kita letak dalam kereta. Ataupun dalam kereta kita ada Android. Pasang je YouTube, ulang-ulang zikir hari Arafah.
Sebab apa? Nabi suruh. Kalau orang tanya, kenapa buat? Satu je jawapan. Nabi suruh. Orang buat apa yang Nabi SAW perintahkan. Apa yang Nabi tunjukkan, kelebihan yang sangat-sangat hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih Ustaz. Jadi kita nampak kenapa hari korban ni, ibadah korban ni dikhususkan dalam bulan Zulhijjah saja, dan bukan sahaja itu yang kita dapat. Kita dapat juga kelebihan. 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah ni apa yang kita perlu buat dan apa amalan-amalan yang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Itu dia tuan-tuan dan puan. Jadi itu sahaja daripada kami pada hari ini, dan insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita akan berjumpa lagi di sesi podcast yang lain ya Ustaz. Dah habis dah? Dah habis dah? Nak selingan sikit. Jadi Ustaz ada pesanan terakhir. Ustaz ada pesanan terakhir untuk kita semua. Baik, kepada para penonton sekalian, tahun ini satu tahun yang sangat hebat sebab kebanyakan masjid dan surau untuk masuk korban dah penuh. Tu. Kalau sebelum-sebelum ni tak seperti tahun ni. Maksudnya orang dah mula bersungguh-sungguh. Kita sebut sebagai fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk buat baik. Dia tak tunggu masuk Zulhijjah. Ni Zulkaidah, tak habis lagi. Baru 22 ataupun 23 Zulkaidah. Tapi borang dah penuh. Borang, dan memang masjid dah tak buka lah. Kalau ada pun mungkin 01 ataupun 2 ataupun lembu tambahan. Lembu tambahan. Jadi bagi yang tak sempat nak masuk kat surau, nak masuk dekat masjid dan sebagainya, maka di peringkat kita, Cahaya Adin menyediakan peluang supaya apa? Supaya istilah yang saya guna untuk tahun ni, jangan sampai Zulhijjah berlalu tanpa kita buat korban. Jangan sampai. Sebab apa? Kalau dah 14 Zulhijjah baru kita teringin, sebab apa? Tengok duit kita masih banyak. Ada 15,000, ada 1.5 juta. Okay. Tiba-tiba, menyesalnya aku tak buat korban. Menyesal tu kena tunggu setahun baru dapat balik nak cover. Sebab itu ada lagi peluang. Boleh kontak nombor tertera di bawah. Okay. Bersama dengan Cahaya Adin untuk apa? Kita korban di Mekah, sama ada kambingnya ataupun lembunya. Jadi ambil peluang. Jangan sia-siakan. Tak apa Ustaz, tahun lepas saya dah korban, tahun sebelumnya saya dah korban. Cukuplah tu bagi orang lain. Kita ada kemampuan, kita boleh berkorban, laksanakan ibadah dan tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Jadi itu pesanan daripada Ustaz Fadil, pesanan terakhir dia. Jadi tuan-tuan dan puan, macam Ustaz Fadil kata, jangan terlepas ibadah korban ni sebab dia 4 hari je setahun. Dalam setahun 4 hari. Dia bukan acara raya. Setahun orang kata sebulan. Ni 4 hari je. Jadi tuan-tuan dan puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, terima kasih kerana menontonkan podcast kami pada hari ini, pada petang ini. Dan Ustaz Fadil ni kali kedua dia masuk podcast kita ni. Episod pertama dan juga episod ke-6. InsyaAllah kalau ada lagi, mungkin Ustaz Fadil datang lagi. Tak tahu episod berapa, 10 mungkin. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi di sesi podcast yang lain. Dan saya ingin daripada pihak Cahaya Adin ingin memohon maaf jika ada terkasar bahasa dan jika ada bahasa kami yang buatkan hati tuan-tuan dan puan-puan terkilan jugalah. Dan saya pun daripada pihak Cahaya Adin berterima kasihlah kepada Ustaz kerana sanggup datang daripada sekolah tadi, terus datang sini. Daripada sekolah terus datang ke pejabat Cahaya Adin nak podcast untuk kita semua, berikan perkongsian dan juga ilmu baru kepada kita pada hari ini. Dan terima kasih Ustaz. Jadi itu sahaja daripada kami. Nama saya Wan Muhammad Aidil Helmi bin Wan Abdul Aziz. Kami meminta diri dahulu dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di sesi yang lain dan juga di podcast yang lain. Itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.